Cara mengisi petrol bersubsidi Budi 95 menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Pastikan app anda telah verify dan mempunyai baki wang yang mencukupi. Anda klik Budi 95. Kemudian anda bolehlah klik ke Buy Fuel. Klik OK dan klik stesen minyak yang anda berhenti. Dan dia akan auto detect location stesen minyak yang anda pilih itu. Hanya tekan Next. Masukkan jumlah wang yang anda hendak membeli petrol. Dan jangan lupa letakkan nombor pam minyak petrol yang anda hendak isi. Tekan Pay Now. Lepas itu dia akan bagi satu QR code untuk anda scan di kaunter stesen minyak. Di mana saya tak boleh nak tunjuk sebab security handset dia tak boleh rekod gambar kod tersebut. Kemudian anda bagi saja kepada kaunter, dia akan scan dan anda boleh terus ke kenderaan anda di pam yang anda letak kenderaan anda, dan anda bolehlah terus untuk mengisi petrol mengikut jumlah dan yang anda bayar dan di nombor pam yang anda daftar di apps tadilah. So anda terus saja isi sampai habis. Alright, faham. Biasalah first day kan, semua nak try. Lebih dari RM5. Nanti dah siap baru. Gambar dah siap. Sudah habis? Sudah. Kan untung RM1.53. Ya, betul. Okey. Maksudnya kita bayar RM5. Tapi kita seolah-olah macam kita isi RM6.53. Betul. Tapi dia tolak cuma RM5 saja. Ya, faham. Betul. So, macam itulah cara dia nak isi kalau kita guna Touch 'n Go e-wallet. So, kelebihan dia kau tak payah nak tunjuk my card lah. Sebab kau punya account bila kau buka apps Touch 'n Go tu, kau sendiri dah register dan verify kau sebagai warga negara. Sebab dia bila kita verify Touch 'n Go e-wallet apps tu, kita memang ada ambil gambar my card, ambil gambar muka kita kan. Siapa yang pernah verify account Touch 'n Go tu, dia tahulah. So itu kelebihan dia lah. Tak payah nak kau nak tunjuk my card setiap kali kau isi minyak. Senang sikit lah. So just bila sampai dekat stesen minyak, buka app Touch 'n Go e-wallet, kau tekan dekat bahagian Budi 95 tu yang tunjuk tadi. Lepas tu pilih stesen minyak, memang dia akan detect location kau tu, stesen minyak. Lepas tu klik dekat berapa pam nombor berapa, dengan berapa jumlah minyak yang kau nak isi. Lepas tu kau bawa barcode tu, QR barcode tu pergi kaunter, dia scan, terus pergi, lepas tu terus pergi isi dekat pam yang kau register tu, isi minyak tu. So dekat paparan meter tu dia akan tulis jumlah minyak yang harga ikut pasaran RM2.60. Walaupun kau isi minyak RM5, so kau dapat macam tadi RM6.53. So maksudnya kau dapat ekstra RM1.53 lah subsidi daripada kerajaan. Kalau berbanding, kalau kau isi minyak nak pakai cash ataupun debit card, credit card, kau kena tunjuk lah my card kau. Ataupun kalau kau nak isi dekat pump, kau nak pakai wave debit card tu, kau kena slot in kau punya my card lah. So terpulang pada masing-masing. Pada aku lebih senang mudah pakai apps Touch 'n Go e-wallet lah. Jadi dengan syarat dalam kau punya apps tu ada duit lah. Lepas tu kena verify dulu account. Okay, itu saja. Selamat bersyukur ya. Dengan kata lain, sebenarnya tak ada beza pun isi minyak sebelum penyasaran subsidi ni dengan selepas sekarang ni RM1.99. Sebab sebelum ni aku isi minyak cash pun aku kena pergi ke kaunter bayar. Kalau aku kadang-kadang aku bayar pakai Touch 'n Go e-wallet pun aku kena pergi scan QR code dekat kaunter, lepas tu aku pergi isi minyak kan. Sama aja. Sebelum ni dengan sekarang pun sama saja. Tak ada beza.
Dan untuk orang yang menggunakan PayWave, kad debit, diorang tak payah pergi kaunter. Diorang sebelum ni diorang wave saja, touch PayWave tu dekat minyak terminal minyak tu. Cuma kena tambah sikit lah. Sekarang kena slot in my card dulu, lepas tu baru touch dia punya debit card PayWave tu. So lebih kurang sama saja, tak ada beza, tak ada nak menyusahkan rakyat apa pun. So harap semua faham. Itulah, aku pun dah lama tak buat video. So berjumpa lagi di lain kali di Awal Inkarnasya. Assalamualaikum. Shut down. Turn off. Hi Dinda. Tilt down. Hi Dinda. Hi Dinda. I'm here. Shut down. Okay.